Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Cik Nom. Jom tengok cara nak buat kek butter orange klasik, kek all time favourite Cik Nom yang sangat gebu, lembut dan moist, bau pula cukup harum. Kek macam ni tak cepat muak tau kalau makan. Dari santai minum petang tu, sampailah untuk apa juga majlis. Rasa pun premium sebab kita akan gunakan jus orange fresh dan parutan kulit orange asli untuk bau wangi dan rasa yang Masa bakar tu, bau harum semerbak satu rumah. Tambah pula dengan rasa daripada pure butter tu. Okey, jom kita lihat cara nak buatnya. Pertama sekali, loyang Cik Nom akan guna saiz 8x8 inci. Ni jenis removable bottom. Sapukan keseluruhan bahagian dalam loyang dengan sedikit butter. Saja nak tunjuk ni bekas butter. Cik Nom pernah share dekat IG cara nak simpan cube-cube kecil macam ni. Senang nak maintain freshness setiap kali kita guna. Korang kena try. Lepas sapu butter, kita alas loyang ni dengan 2 helai kertas baking ikut saiz tapak lah. Dah siap, ketepikan dulu. Untuk kek orange, Cik Nom guna pure butter anchor jenis salted, diperbuat dari 100% susu segar New Zealand, rasa lemak berkrim, bau pun sedap, tak terlalu kuat atau overpower rasa butter. Jadi rasa orange pada kek kita masih menyerlah. Potong cube dan lembutkan pada suhu bilik. Bahan kering dalam mangkuk, masukkan 285 gram tepung gandum bersama dengan 2 sudu teh serbuk penaik, baking powder lah. Ayak kedua-dua bahan ni untuk pastikan tiada ketulan dan nanti kek kita naik jadi lebih ringan. Sebab kita guna salted butter, tak perlu nak tambah garam lagi. Okey, sekarang untuk buah orange, Cik Nom suka guna orange jenis Navel ataupun Sunkist sebab kulit tu tebal untuk parutan zest dan lagi banyak jus. Tapi korang boleh aja nak guna yang mana pun boleh. Basuh bersih, kemudian parut kulit ataupun zest guna grater yang halus. Jangan tekan kuat-kuat, manja-manja je tekan tu. Kita cuma nak parut bahagian kulit orange, elakkan terkena bahagian putih supaya kek nanti rasa tu tak pahit. Parutan zest ni ambil daripada 2 biji orange atau anggaran 2 sudu besar. Lepas tu perah ambil jus. Sukat 135 ml jus untuk adunan kek. Yang ni Cik Nom tak tapis. Dan untuk kek lebih moist lagi, asingkan 70 ml jus orange. Yang ni Cik Nom tapis sebab nak drizzle atas kek tu tak naklah ada serat kan. Tambah gula dan masak sekejap sampai gula larut. Bahan basah pula 227 gram gula caster, 3 biji telur grade A atau B, pastikan pada suhu bilik ya. Sekarang bahagian penting, creaming butter dan gula. Dalam mangkuk adunan yang ada butter lembut tadi, kita tambahkan gula caster, boleh kurangkan kalau suka kurang manis. Cik Nom guna hand mixer, pukul pada kelajuan sederhana tinggi selama 5 ke 7 minit. Kita pukul sampai adunan jadi ringan, gebu macam krim dan warna jadi pucat. Proses ni memasukkan udara, jadi kek kita akan naik cantik dan gebu. Bila adunan dah kembang elok, masukkan telur satu persatu. Pukul sebati selepas setiap biji telur tu kita masukkan. Lepas tu baru tambah yang seterusnya. Okey, ni boleh masukkan zest atau parutan kulit orange. Kacau rata. Tambah 2 sudu besar yogurt asli ataupun susu penuh krim. Yogurt ni salah satu rahsia kek jadi lembap. Pukul sekadar sebati.
Sekarang boleh masukkan bahan kering dan jus oren secara berselang-seli. Mulakan dengan separuh bahan kering. Kemudian diikuti dengan semua jus oren. Pukul lagi pada kelajuan paling rendah atau boleh je kaut balik guna spatula sampai hampir sebati. Kemudian masukkan baki bahan kering. Sambung kaut balik atau pukul kelajuan rendah sekejap je sekadar adunan bercampur rata dan tak nampak ketulan tepung. Ingat ya, jangan terlebih pukul atau overmix. Kalau terlebih pukul, boleh jadi keras ataupun mendaplah kek nanti, dan bila bakar, kek boleh jadi merekah sebab gluten yang terhasil. Adunan kek oren dah siap. Wanginya. Tuang dalam loyang. Dan ratakan permukaan dengan spatula. Hentaklah 2-3 kali. Tujuan ni nak keluarkan gelembung udara besar yang terperangkap dalam tu. Sebelum bakar, pastikan oven dah dipanaskan pada suhu 170 darjah Celsius, api atas bawah. Masukkan loyang dan bakar selama 45 hingga 55 minit. Suhu dan masa bakar mungkin berbezalah ikut oven masing-masing. Untuk perisa kek dah masak ke belum? Lepas 45 minit, buka pintu, cucuk dekat tengah dengan lidi. Kalau lidi tu keluar bersih, maknanya kek dah masak. Kalau masih basah, sambung bakar 5 ke 15 minit lagi. Ni dah masak dah. Biarkan kek dalam loyang 10 ke 15 minit. Masa tengah suam-suam ni, cucuk-cucuk permukaan dengan lidi biar banyak dengan rata. Sirap oren Cik Noh dah masak tadi, dah suam-suam ni. Tuangkan perlahan-lahan atas kek, biarkan meresap masuk. Sirap ni memang another level tau. Dia akan tambah lagi kelembapan dan rasa oren pada kek tu. Rehatkan 15 minit dalam loyang. Lepas tu barulah kita keluarkan dan sejukkan kek sepenuhnya sebelum potong. Jangan potong masa panas, nanti kek mudah hancur. Tada, dah siap dah. Kek butter oren klasik. Bau tu memang harum. Kalaulah korang boleh hidu. Boleh potong ikut saiz kesukaan korang. Kek ni sangatlah sedap kalau hidang waktu petang dengan teh O ke, kopi O ke, gabungan rasa pure butter anchor yang lemak berkrim, memang tak cukup sepotong. Jadi itulah cara mudah nak buat kek butter oren klasik yang cukup sedap ni. Dan ikutlah tips yang Cik Nom share sebentar tadi. Harap-harap korang suka dan bersemangatlah nak cuba resepi ni kat rumah. Okey, sekian dari Cik Nom. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye!